Dah beli iPhone 17 Pro tapi pakai casing yang murah macam ni. Mana boleh? Dekat sini ada 4 casing, so jom kita try satu-satu. Kita try Drop Guard Pro dulu. Coba tengok tu. Dia punya rupa pun nampak mahal dan dia siap ada pattern honeycomb dekat tepi ni. So bila kita dah pasang, macam ni rupa dia. Memang nampak kemas weh. So macam ni rupa dia dekat bahagian belakang. Yang ni dekat bahagian tepi, atas dengan bawah. Yang bestnya pakai casing clear ni, kita boleh nampak warna sebenar iPhone. So yang ni warna cosmic orange. Lepas tu tak perlu risau casing ni jadi warna kuning sebab dia ada teknologi Endura Clear yang boleh jaga warna casing ni. Dia tak sama macam casing clear dekat luar tu yang akan kuning dalam masa 1 hingga 2 bulan. Casing ni siap ada airbag tau dekat 4 penjuru dan dia boleh tahan jatuh sampai 20 kaki. Tapi alang-alang dah protect kat bahagian belakang, aku nak protect sekali dekat bahagian depan. So kita ada armor visor daripada X1. Cuba tengok tu. Dia punya screen protector ada frame tau. So nak pasang sendiri pun boleh. So kita just letak je dia punya frame dekat atas smartphone ni dan tarik macam tu. Lepas tu kita just buka je frame. Tengok tu, dah siap. Cepat gila weh, tak sampai 2 saat. Memang betul-betul kemas. Coba tengok tu, tak ada bubble pun walaupun pasang sendiri. Yang bagusnya dia punya material ni ada hybrid dengan polymer tau. So dia tak cepat retak macam kaca. Siap ada teknologi anti blue light. So kalau korang nak tengok skrin ni dalam jangka masa yang lama pun takkan memenatkan mata. Dan dia tak kacau warna asal phone. So dia punya warna memang accurate. Lepas tu siap ada TUV Rear Lens Certification yang boleh tahan impak sampai 7 kali ganda. So memang betul-betul selamat lah iPhone korang kalau pakai protection daripada X1 ni. Protect dekat belakang dengan depan. Kalau korang nak dapatkan casing dengan screen protector ni, just tekan je beg kuning dekat bawah.